Halo, Assalamualaikum guys. So inilah model terbaru Pro 2 Plus. Memang cun mula cun. Cantik guys. Aku tengok pun memang puas hati lah kalau aku dapat memiliki kereta terbaru SUV Pro 2 ni. Ini adalah model H yang kami dapat. Dengan dah siap gear up sedikit guys. Untuk bahagian hadapan dah ada grill. Di sini dah ada kamera 360. Dah ada corak batik di sini guys. Lampu LED. Sensor parking depan. Aksesori gear lah. Untuk bahagian tepi ni dia ada kamera bahagian sini. Sport rim menggunakan sport rim 17 inci tayar Toyota Tires. Di bahagian belakang memang cantik guys. Tinggi pun lebih kurang tinggi saja guys. So bagi saya kalau untuk model baru Trust ni memang cantik lah kalau korang memilikinya. Oh, kalau boleh macam nak try in pula kereta. Okay, untuk bahagian belakang ni lampu dia LED guys. Lampu dia LED. Memang cantik design dia guys. Kita tengok sini. Memang cantik. Ni model hatchback. So saya akan buka untuk bonet belakang. So ni bahagian bonet belakang. Tayar spare tu. Ni ada 2 step sebenarnya. So dapat ni sekali lah. Kita boleh tarik sini je. Memang cantik guys. So nak tutup balik. Dia sebenarnya boleh guna kaki juga. Tapi saya guna tangan lah. Ni untuk model hatchback auto. Kita tengok bahagian dalam pula macam mana guys. Untuk bahagian tepi ni menggunakan smart key entry lah. Menggunakan smart key entry. Ni kunci. Ni buka balik. Okey, memang smart kereta ni guys. Oh, kita tengok bahagian dalam lah. Dari bahagian luar exterior. So kita tengok bahagian dalam pula interior macam mana guys. Okay guys, so saya berada di dalam model untuk bahagian hadapan interior hadapan guys. So kalau tengok sini steering je memang cantik guys. So saya akan start engine. Kita start engine dulu lah. Oh ya, saya dah start engine. Korang tengok lah. Dia keluar situ hello. Kita buka lampu sebab ni lampu je setting auto sini. So ni lampu kecil ni besar. Ni lampu auto. So meter dia untuk keluarkan dia function lebih kurang sama macam Myvi. Ni keluarkan cepat dia. Yang ni sejuk dia. Memang cantik. Okay, untuk bahagian aircon sini ada aircon lah. Ni untuk bahagian dalam ni untuk cermin rear. Kunci. Okay, untuk bahagian sini juga dia dah ada untuk USB port. Dia dah ada USB port, sudah ada kat sini guys. USB port. Charger telefon Type C pun dah ada dah. Dia ada 3.0A lah. Ini untuk ni pula untuk seatbelt belakang. Untuk bahagian unlock kat sini dah. Ni buka pintu, ni kunci pintu. Untuk sini pula steering ni dia ada kamera 360. 360 tekan button ni. Dia akan keluar kat sini lah. Sama macam model Alza F1. Cuma steering dia ni lebih kurang sama. Cuma kat sini dia berwarna hitam sikit ni. Yang ni semua sama. Untuk bahagian sini dia ada power drive. Katakan drive ni tekan sekali short press. Power button ni kerja ni kan lebih laju lah. Dia sama function macam Pro 2 Alza juga. Kalau kita off balik power button, tekan sekali saja dia akan off. Untuk eco mode tekan lama-lama long press. Bila untuk long press ni kita guna untuk di dalam bandar. Kita off balik. Untuk selain itu untuk banyak kita tekan button kat sini saja guys. Ni ada ESA, traction control, sensor parking depan. Selain itu untuk bahagian tepi ni dia dah ada auto mirror lah. Dia boleh lipat sendiri. Tekan button ni akan lipat. Ini buka balik. Ni sama function lain. Cuma dari segi ni saya tengok memang cantik lah. Design ni memang cantik kan. Dengan chrome cuba canggih. Selain itu dia dah ada side ni. Tapi ni untuk aksesori gear up sebenarnya. Korang kena belilah.
Untuk side step ni memang cantik. Untuk bahagian tepi ni pula, dia ada macam penghalang sebenarnya. Mungkin untuk mengelakkan barang jatuh. Okay, untuk bahagian lain, kotak gear, dia ada design sikit warna hitam ni, memang cantik. Dia juga ada S mode dan juga M. Dia guna gear manual sampai 7 speed guys. Juga dia ada pedal untuk handbrake. Lepas tu yang ni brake hole lah. Selain itu di dalam ruang ni, kompartmen memang agak luas sebenarnya. Untuk kita buka ni, dia jadikan letak air, cup untuk letak air. So ada ruang banyak. So bawah tu boleh simpan ruang lagi. Tolak balik macam tu je. Untuk bahagian armrest, dah ada soket power kat sini. Dan juga bahagian sini ada ruang letak barang lah. Selain tu dia dah ada dashcam dan juga dah ada ASA Advanced Safety Assist 3.0. Untuk bahagian atas ni semuanya gelap guys. Atas semua gelap. Lampu ni memang cantik. Katakan button ni ikut lampu. Ada dua sekali tutup sekali. Ni depan belakang dia ni. Ni door. Kalau untuk buka lampu lah. Cantik. Lepas tu dia ada ruang untuk cermin. Cantik sini ya. Sini ada. Sini pun ada juga cermin. Dia tengok lah. Siap ada lampu lagi. Siap ada lampu sekali. So, kalau korang berminat untuk memiliki kereta ni, memang cepat-cepat grab. Saya rasa mungkin booking akan meningkat lah. So, kita tengok untuk bahagian mana pula guys. Seat dah tengok dah. Bahagian enjin guys. So, saya akan matikan enjin. Okey, untuk bahagian dalam ni, dia menggunakan enjin 1.5cc. Yang mana dia menggunakan enjin Alza juga guys. Untuk sini dia dah ada ruang untuk minyak brake. Ni untuk air wiper, coolant. Ni enjin yang menggunakan 1.5cc 4 silinder. Yang mana horsepower dia naik sikit berbanding dengan model Alza. Kalau model Alza horsepower rendah sikit, yang ni dia dah issue dari map sikit. Untuk gearbox ni menggunakan gearbox sama macam gearbox Alza. Juga luas, ruang untuk servis kereta maintenance pun mudah sebenarnya. Selain itu untuk bahagian bawah ni dia dah bahagian dah tertutup. So tak ada ruang untuk masuk lah. Tak ada kosong situ. So dah ada penutup sekali. So saya menjangkakan untuk model Pro 2 Ultras ni mungkin akan banyak saya rasa. Selain itu dia ada cover kat sini, nampak tak? So kedap bunyi tu akan berkurang. Dia menggunakan bateri pun bateri yang ni lah. Eco Rider sebenarnya untuk model ni dah tak ada dah. So bateri dia biasa saja lah. Okay guys, so kalau korang berminat untuk memiliki Pro 2 Ultras ni, korang boleh WhatsApp saya di talian 017-555-4358. Okay guys, jumpa lagi guys. Assalamualaikum.